GoPro ni kan, makin hari kalau saya tengok dia punya keluaran model-model dia macam makin nak follow rentak kamera-kamera yang besar-besar macam contoh dia ada media mod, macam-macam lagi lah. Contoh lagi kalau macam kamera besar ni kan, lens dia ni kan boleh tukar kan. Lens dia ni boleh tukar. So, kita letak tepi. Untuk GoPro Hero 13 ni pun sama, lens dia ni boleh tukar. Kita boleh cabut je tau sebenarnya ni tau. Kita boleh cabut macam ni. Kalau anda tengok kan, saya cabut. Okey. Okey, nampak? Macam tu. Dia boleh cabut dan tinggalkan macam tu, kemudian ganti dengan lens yang lain. Cuma saya tak adalah lens yang lain. Tapi saya bolehlah nak tunjuk pada anda, cabut dia macam tu. Okey. So, memang padu. Kalau dapat lens yang lagi lain tu, yang macam-macam punya lens tu, memang akan lagi padu dia punya gambar. Okey. So, rugi tak rugi? Kalau ada GoPro Hero 13, tak rugi. Okey. So, nak dapatkan dekat mana? Tengok je dekat bawah.